Hai, salam. Aku Kalam dari Just Do Studio. Hari ini aku tak ada barang baik. Hari ini aku nak share pasal aperture camera. Ramai orang tertanya macam mana nak dapatkan background yang blur, macam mana nak dapatkan orang cakap bokeh. Bokeh yang bulat-bulat kecil, yang background korang tu blur lah, orang panggil bokeh ke bokeh ke tak tahu. Okay, di sini aku akan tunjukkan macam mana pengaruh aperture tu dengan korang. Aperture ni bermula daripada bukaan kecil ke besar. Bukaan aperture ni lain. Semakin besar nombor, semakin kecil bukaan. Semakin kecil nombor, semakin besar bukaan. Bukaan tu blade yang dalam korang punya lens tu lah. Maksud dia f11 ni kita panggil dia aperture kecil. f1.8 ni kita panggil dia aperture yang besar. Sebab bukaan pada lens tu dia besar, membenarkan cahaya tu lebih masuk lebih banyak lah. Semakin kecil bukaan tu, contohnya f22, semakin korang punya dengan background tu tak ada separate. Bokeh korang akan menjadi makin kecil. Semakin dia besar, semakin blur background. f22, f16, f13, f9, f6.3, f5.0, f4.0, f2.8. Sebenarnya jarak korang dengan kamera pun mempengaruhi juga blur background ataupun bokeh korang tu. Kalau korang berada jarak yang betul dengan kamera korang, f2.8 pun boleh dapat look yang macam 1.4 aperture dia. Okey, di sini aku akan tunjukkan supaya korang lebih faham macam mana jarak aku dengan kamera tu mempengaruhi korang punya background belakang. Okey, di sini jarak aku dengan kamera lebih kurang 10 langkah. Di sini aku akan maju. Aperture masih 2.8. Okey, aku maju setengah. Blur semakin bertambah. Okey, di sini aku akan maju lagi sikit untuk bagi nampak blur lagi. Nampak? Blur semakin bertambah, bokeh semakin bertambah. Aperture masih sama 2.8. Okey, di sini aku akan maju lagi supaya nampak lagi aperture dia atau blur bokeh dia semakin besar. Nampak tak? Nampak? Bokeh dia semakin bertambah, blur background pun semakin bertambah. Macam 1.4. Jarak korang dengan lens kamera pun sebenarnya mempengaruhi bukaan aperture. Okey. Nampak bila aku undur, background dia semakin berkurang. Bokeh semakin berkurang. Jarak dia, bila aku undur ke belakang lagilah. Okey. Itu saya bagi tahu selalu bila orang beli lens, dia banyak nak cari aperture yang 1.2, 0.95. Memang betul. Kalau ada kelebihan dengan aperture yang besar, sekurang lagi satu bila korang berada di tempat gelap. Memang aperture yang besar ni main peranan yang penting. Sebab aperture bila kawasan gelap, korang perlukan aperture yang besar supaya bukaan cahaya tu makin banyak masuk. Jadi korang tak payah boost ISO sampai tinggi. Tapi kamera sekarang ISO tinggi pun dia takkan ada noise. Kata orang kalau kita bump ISO sampai tinggi 5000, 6000 pun kamera sekarang masih boleh kurangkan lagi noise tu. Lagipun ada banyak third party apps untuk noise reduction. Pasal ISO aku akan share nanti kemudian. Sekurang-kurangnya sekarang ni korang faham pasal aperture kan? Itu aku bagi tahu dengan member selalu. Korang kena bercinta dengan lens korang. Korang kena tahu macam mana lens korang berfungsi, macam mana jarak yang betul supaya dapat aperture 2.8 tapi dapat nampak look macam 1.4. Itu penting. Di sini aku share apa yang aku tahu. Kalau korang ada nak apa-apa tahu ke, nak komen ke, nak betulkan aku, sila komen dekat bawah. Aku terima semua pandangan. Sebab aku pun masih belajar juga. Tidak maksudnya aku share ni aku tahu semua benda. Tidak. Aku share apa yang aku tahu. Tapi kalau korang macam ada nak bagi tahu, ada point nak tambah, just drop komen. Sekurang-kurangnya kita boleh belajar sama-sama. Okey, jangan lupa subscribe, follow dan like aku punya video. Okey. Terima kasih.